lupakan. Oh, mami kau meletup. Aku tak maafkan kau. FBI dan juga Nana Mahzan bersama dengan anda. Selamat Hari Raya diucapkan kepada semua. Hari Raya membawa satu, orang kata, keinsafan untuk kita sebenarnya kan. Ya, sebab betul. Hari Raya ni ada satu nikmat yang Allah bagi untuk kita saling maaf memaafi. Betul. Saya ingat Nana nak ucap lain. Apa tu? Tahun ni. Awak kan jadi kanak-kanak berlari. Itu lagu raya. Oh, okey. Kanak-kanak berlari, betul juga Hari Raya kan. Bila kita cakap memaafkan ni, orang selalu minta maaf. Maaf zahir dan batin Hari Raya, betul? Tapi takut apa tahu? Dia hanya meniti di bibir saja. Maaf saya batin. Sebab dah jadi kebiasaan dari dulu sampai sekarang. Tapi kita betul-betul faham tak tentang kemaafan itu? Sebab bab kata Aisyah, kemaafan dendam yang terindah. Masya Allah. Okay, tak apalah bermadah kat situ. Kita nak tanya dengan mungkin yang lebih pakar dalam seni memaafkan diri sendiri dan juga orang lain mungkin. Di Hari Raya yang mulia ni kita nak ucapkan selamat datang kepada Hafizul Faiz. Alhamdulillah. Guru tadabbur kita. Guru tadabbur kita ni. Jarang-jarang sekali dapat bersama dengan kita secara live sekarang ni. Selamat Hari Raya cikgu. Alhamdulillah, selamat raya. Alhamdulillah. Ya, dan hari ni tengok ni pakai baju raya lain sikit daripada saya lah. Raya cara kita. Ini dekat EJ ni. Lebih kurang lah, jauh. EJ kan. Okey. Tapi dia cara dia apa macam jubah dari mana ni konsep dia tu? Saya tak pasti, tapi mungkin dia macam konsep busana tu macam daripada Syria. Dia macam semi casual sikit lah. Ya, Faham. masya-Allah. Apa pun selamat Hari Raya diucapkan kepada Hafizul Faiz. So far apa makanan raya yang dah makan? Saya yang belum jumpa ke, yang dah makan ke? Saya tak tahu saya akan makan lemang dengan rendang ayam. Wajib. Tapi yang memang mak masak lah. Okey. Yang memang buat kat rumah. Orang Kedah makan lemang juga. Makan lemang, kami bakar sendiri lemang. Saya ingat orang Kedah tak makan lemang, dia makan ketupat palai. Tak, terbalik tu. Orang Kedah makan lemang. Oh ya. Usah tempat saya dia ketupat palai dengan rendang lah. Jauh kita tu, jauh. Walaupun Sabah Utara tu jauh lagi lah. Okey, ni Kedah dekat Sik Kedah Kedah. dekat Sik. Abang kat mana? Tunjang. Itulah Tunjang memang makan ketupat palas. Yang 3 segi tu kan? Betul? Kami memang tradisi kami memang tiap-tiap raya kami memang bakar lemang sendiri, cari bulu sendiri, buat sendiri semua. Satu family sampai sekarang alhamdulillah. Saya pun saya pun Dah kenapa? Saya cari daun sendiri, pulut pun cari sendiri. Pulut cari sendiri ya? Pulut ni dia. Jarang orang cari pulut sendiri. Orang selalu beli pulut susu tu kita masak. Saya boleh menganyam ketupat palas tu sendiri, insya-Allah. Cuma tak ada daun sini nak tunjuk je. Wah, memang boleh 3 segi sungguh lah. Memang boleh lah. Yang sebelum isi pulut dah. tak jadi hexagon ke apa tak je. Tak tahulah ni. Tak boleh nak apa-apa tak boleh lah nak marah Hari Raya kan. Tak apalah. Tapi yang paling penting, ibadah yang kita nak cerita ni adalah ibadah memaafkan. Memaafkan, memberi maaf. Macam kita cakap tadi lah, maaf zahir batin kan, sentiasa meniti di bibir saban tahun ya, sebenar Hari Raya. Tapi boleh tak Tuan Hafizul Faiz kita jelaskan tentang konteks maksud zahir batin ini sendiri? Wah, seronok lah kita Hari Raya pun masih lagi nak bincang hal-hal yang sangat spiritual lah. Nak dengar ni. Dia nak kena menyuntik. Dia tak boleh habis mood tu kan. Tapi betul-betul bang, kalau kita tengok balik, antara perkara yang selalu kita kena selalu ulang ingat tentang diri kita lah, pada diri kita adalah sebenarnya raya ni bukan terpisah dengan Ramadan. So Ramadan itu dia mesti ada kesannya kepada raya. Dan raya ni adalah continuity ataupun sambungan daripada Ramadan. Kalau Ramadan kita mungkin nak ibadah, nak minta ampun. Jadi hari raya ni kita kena sambung tradisi keampunan itu pada hari raya. Sebab itu dalam keadaan kita berseronok, kita jangan lupa bahawa kita jangan tinggalkan diri kita yang telah pun berubah meskipun 1%. Yang sempat kita lakukan perubahan itu pada bulan Ramadan, kita teruskan pada hari raya. Sebab tu ada orang tanya saya soalan yang teknikal sangat. Dia kata, kenapa puasa tu kalau lah Allah ni tak menghitung kuantiti? Kenapa puasa tu kena 30 hari? Boleh je sehari dua. Boleh je 2 hari 3 hari kan. Sebab kan kedalaman puasa tu yang lebih bermakna kan. Lama saya fikir apa jawapan ni kan. Sebab tidak adalah ulama ke Nabi pun tak beritahu dekat kita, tapi kita boleh teroka sendiri hikmah di sebalik sains. So sampailah saya jumpa satu artikel yang ditulis oleh seorang neuroscientist. So dia kata otak kita ni
otak kita ni dia tak menangkap benda tu, walaupun kita rasa benda tu, dia tak buat sesuatu benda yang dia rasa betul. Dia buat sesuatu benda yang dia rasa familiar dengan benda tu. Contoh macam kalau kita otak kita ni selalu pergi drive kereta pukul berapa, jam jalan mana, dia akan ikut jalan tu. Padahal jalan lain lagi shortcut. Sebab dia sangat suka dengan benda yang dia biasa. So otak kita dia akan create familiarity tu. Tapi syarat dia hanya akan create setelah dia tengok berapa kali kita buat benda tu. Sebab tu pattern tu. Kali pertama kita buat rasa macam payah ni kan. Otak kita macam tak boleh nak digest benda tu. Macam puasa lah, hari pertama puasa, ya Allah, jenuh lah kan tengok budak-budak kan, anak-anak kita, ya Allah, tak larat. Tapi bila masuk hari 10 itu penting. Kekerapan itu, pengulangan itu akan ditangkap oleh otak kita secara neuronya sebagai salah satu benda yang biasa. So apabila kita puasa lebih daripada 20 hari, ada pandangan saintis kata 21 hari adalah waktu yang terbaik untuk kita buat sesuatu benda berulang kali supaya kita ada kebiasaan untuk buat. Lebih daripada 20 hari ke atas, 30 hari, masuk hari pertama next month, kita dah terbiasa dengan benda-benda yang kita buat pada bulan puasa tu. Pada bulan puasa sebagai contoh, kita jadi orang yang sensitif dengan masa. Kita kena tengok pukul berapa subuh, pukul berapa maghrib. Kita kena teruskan sensitivity tu sampailah pada bulan Syawal. So itu benda yang kita akan belajar. So benda yang paling penting untuk kita belajar, kemaafan yang kita akan buat pada bulan Syawal itu sebenarnya adalah daripada percisan daripada kemaafan yang Tuhan bagi pada bulan Ramadan. Sebab tu Tuhan sangat suka kan sebut dalam Quran kan, salihlah memaafkan waliafu wasfahu kan. Salihlah memaafkan dan salihlah berlapang dada. Sebab apa? Sebab keampunan itu, kemaafan itu adalah sebahagian daripada sifat Tuhan. Dan Tuhan dah bagi dengan banyak pada bulan Ramadan. Tuhan kepada hambanya, hamba manifest benda tu pada bulan Syawal. Wow. Patutlah kita mengucapkan maaf zahir dan batin walaupun tak rasa. Tapi konteksnya adalah bawa daripada bulan Ramadan tu sebenarnya kan. Tapi kan ada satu persoalan. Bukan semua orang mudah nak memaafkan. Sebelum saya ke soalan yang tadi tergantung tu, saya nak tanyalah Tuan Hafizah. Ada pendapat yang mengatakan sebenarnya budaya memaafkan ni orang Melayu, orang Malaysia je. Orang lain mana buat? So tak ada orang lain mana buat? Dia kata orang lain ialah hari time lain pun boleh minta maaf dan sebagainya. Jadi komen sikit pasal benda ni. Pada saya sosial budaya itu tidak ada masalah. Sebenarnya konsep kemaafan dalam agama tu dia memang tak terhad dengan waktu. Dia bukanlah sesuatu ibadah yang keterikatannya dengan waktu macam solat kan. Dia ibadah yang kalau kita rasa nak minta maaf, kita minta maaf kan. Kalau kita rasa macam belum lagi waktunya, tak apa, tunggu kejap, kemudian kita minta maaf. Cuma bila kita masukkan budaya yang tidak terikat dengan waktu tu dalam spesifik waktu, okey je. Bahkan pada saya itu yang keunikan yang kita akan sama-sama sambut. Kita waktu hari lain kita punya segan nak minta maaf dekat parent kita kan. Tapi hari raya ni tahu kampung lagi lah, tak biasa cakap minta maaf tu, kadang-kadang tak diajar kan. Tapi bila waktu hari raya kita salam, kita minta maaf. Jadi at least adalah masa di mana kita menyuarakan kemaafan kita tu. Mungkin dia ada kaitan dengan kita punya budaya balik kampung lah. Betul, balik kampung. Sebab jarang balik je kan. Betul. Kalau dekat negara-negara lain macam Arab lah contohnya, dia orang mana ada budaya balik kampung pun kan. Tak ada Yang tak ada. Dia tak ada lagu balik kampung, tak ada lagu lah. Dia tak. Adalah balik kampung tak ada lagu je lah. Ada ke, tapi bukan budaya yang besar. Sebab orang Arab dia tidak ada budaya pergi ke pusat bandar untuk kerja. Dia style dia bekerja dekat situ. Sama macam Nabi dulu kerja dekat situ untuk nak binatang. Cantik tu. Dan soalan tadi FBI ada sebut, ada orang yang memang sukar untuk memaafkan sebab dia telah pun menyakitkan hati saya. Saya akan ingat sampai bila-bila, I will not forget and forgive. Gitu. Ada tak cerita daripada sirah Rasulullah SAW? Macam personal tu tak, saya dah maafkan semua dah. Dia maafkan semua. Saya ke tu? Tak, awak tak ada dosa dengan saya. Alhamdulillah, saya ingat saya paling banyak dosa kan dia. Rupanya dia dah maafkan. Nampak orang mulia boleh maafkan dia. Terus ya Allah. Aduh. Okey, sila. Selalunya orang sedikit pada pandangan saya lah, kita selalu salah faham dengan satu konsep. Kalau kita maaf tu, kita kena lupakan semua kesilapan dia. So sebenarnya ni pada pandangan saya, dan saya rasa ia didokong banyak oleh psikologis lah. Memaafkan tu tidak semestinya melupakan. Sebab memaafkan tu adalah satu pergelutan hati kita. Memaafkan tu adalah kerja otak. Dan kita ni, manusia ni, kalau tak ada sakit Alzheimer, kalau tak ada sakit demensia ke, schizo ke, otak kita akan ingat je semua benda. Tambah-tambah pula benda tu sakit hati kita. So sesuatu yang lebih pekat perasaannya akan lebih diingati oleh ingatan kita kan. So hampir mustahil lah untuk kita lupakan. Mami kau meletup.
Aku tak maafkan kau. Saya tadi masa dia letak tu saya kata jatuh ni mampu ni. Tapi sebab adalah bulu dia panggil apa, bloopers kan. Saya baru nak lembutkan hati kan. Dia tadi minta maaf tau. Aku pula. Saya baru nak lembutkan hati, tapi siapa yang lekat ni kita tak apa, kita boleh teruskan, tak ada masalah. Dia punya melata tu. Aduh. Selalunya kita akan anggap macam memaafkan tu kita kena lupa habis semua benda yang dia buat. Mustahil. Otak kita tak mungkin boleh lupakan. Tambah-tambah benda tu sangat memberikan kesan yang besar kepada kita. Tak mungkin kita boleh lupakan. Dan konsep memaafkan mestilah melupakan tu macam tak kena dengan human behaviour, macam tak kena dengan psikologi kita. Kita tak akan boleh lupakan. So bila saya tengok balik dalam sejarah, dalam sirah Nabi kan, memang ada banyak momen Nabi tak lupa orang buat jahat dekat dia. Walaupun orang itu dah pun masuk Islam. Kita ambil contoh cerita Wahsy, sahabat. Wahsy ni masuk Islam pada Fatu Mekah. Wahsy ni masa perang Uhud, tuan dia bagi tahu dekat dia. Dia kata, wahai Wahsy, kalau kau nak bebas, kau bunuh Hamzah. So dia ada special mission, personal mission yang diberikan oleh tuan dia untuk bunuh Hamzah pada perang Uhud. So dia kata memang dalam hadis Sahih Bukhari, dia cerita, dia kata memang dia pergi perang tu, dia tak peduli kat orang lain lah. Memang pegang tombak tu, dia cari Hamzah je. So bila dia dapat momen untuk betul-betul bunuh Hamzah, dia bunuh Hamzah. Dan dia pulang, dan dia dapat dibebaskan. Tapi dia tak keluar daripada Mekah. So bila berlakunya Fatul Mekah, orang semua pergi dekat Nabi dan tunggulah hukuman apa untuk disampaikan. Ni satu lagi bab kemaafan. Nabi kata, kamu aku nak balas ke? Kamu semua dilepaskan, kamu semua bebas. Nabi bagi kemaafan. Dia adalah orang yang tak jumpa waktu tu dengan Nabi sebab dia malu. Masa dekat Taif, Nabi pergi perang Hunain ni dengan puak Taif ni. Masa tu dia jumpa dengan Nabi. Sebab orang cakap dekat dia, tak ada, kalau kau masuk Islam akan dimaafkan semua dosa kau. Jadi dia pun kumpul keberanian, dia kata okey, pergi jumpa Nabi. So dia jumpa Nabi. Nabi tengok je dia. Dia kata dia datang ni nak serah diri. Dia kata dia dah masuk Islam apa semua. Adakah dosa dia dimaafkan? Nabi kata ya, semua dosa telah dihapuskan. Islam telah menghapuskan semua dosa. Tapi engkau telah membunuh Hamzah. Dia pun mengaku ya. Nabi kata kepada dia, boleh tak jangan tunjukkan wajahmu kepadaku. Nabi tak boleh tengok wajah Wahsy. Wahsy ni kulit gelap. Maknanya mungkin itu menggambarkan Nabi sendiri pun tak boleh melupakan. Sedangkan perang Uhud berlaku beberapa tahun sebelum tu dah. Perang Uhud dengan Fatu Mekah ni lama dah. Fatu Mekah ni dah hujung dah. Dah beberapa tahun lagi Nabi akan wafat. Tapi dia punya peristiwa tu sampai sekarang Nabi ingat. Dan Nabi minta supaya Wahsy jangan tunjukkan wajah dia. Wahsy memang tak jumpa dengan Nabi lepas tu. Dia Islam. Lepas tu dia pergi perang, semua dia pergi. Dia tak nak jumpa dengan Nabi sebab dia nak menghormati permintaan Nabi. Sampailah dia jumpa balik Abu Bakar masa Abu Bakar jadi khalifah. Betul, Abu Bakar kata, oh dekat sini ada Nabi palsu. Dia pergi perang Nabi palsu sebab dia kata itu cara dia untuk tebus balik dia punya kesilapan, membunuh Nabi-Nabi palsu. Allahu Akbar. Okey. Jadi it's okay untuk memaafkan, tidak melupakan. Ya. Tapi yang tak nak maafkan langsung ni, yang tak nak maafkan tu sukar sebab hati keras. Ni benda yang memaafkan tu adalah sesuatu yang sukar dibuat. Tapi kita memaafkan orang tu, jahat macam mana pun dia dekat kita dan apa saja bentuk kesilapan dia dekat kita, yang jelas, yang tak jelas, kita bukan untuk enablingkan dia punya behaviour. Tapi sebenarnya memaafkan tu adalah untuk legakan hati kita ni. Betul. So ramai orang ingat macam bila dia maafkan seseorang, orang tu yang best lah. Orang tu yang best tau. Hang tak ada apa-apa lah kan. Dosa dengan Tuhan apa semua settle, dengan aku pun dia settle kan. Kita rasa macam dia lepas daripada segala hukuman. Kita rasa macam kita tak nak bagi dia lepas tu lah. So kita kata janganlah, aku tak memaafkan kau, biar kau berhutang aku sampai dekat kiamat kita. Ayat orang kita merangkak engkau nanti sampai kiamat kan, sampai macam tu sekali kan. Tapi sebenarnya itu bukanlah kesakitan yang dia akan alami. Mungkin dia pun dah taubat ke apa, tapi kesakitan tu kita yang alami. So kita maafkan seseorang tu adalah untuk kita rawati kesakitan hati kita tu, untuk kita move forward sebenarnya. Selagi kita tak maafkan, kita tak boleh. Betul. Allah. Cantik. Maafkanlah saya FBI. Okey, baik. Saya tak ada dosa dengan awak juga kan. Banyak tu boleh lah. Tapi awak jangan tunjukkan muka awak. Loh. Okey. Okey, ni contoh kita yang ada dosa dengan orang ataupun salah dengan orang kan. Apa perkara terbaik yang boleh kita usahakan untuk memohon maaf dan juga memaafkan mereka yang sudah pun tiada di dunia ni? Macam mana? Tak sempat dia minta maaf ni, tapi dah tak ada dah.
Macam mana? Ni saya suka dengan soalan ni sebab konteks dia, walaupun soalan tu soalan yang selalu orang tanya ke apa kan, soalan dia mungkin kita dah pernah dengar, tapi konteks soalan tu kalau kita suluh daripada psikologi manusia, kita akan dapati ada beberapa layer yang kita boleh kupas. Satu, pernah tak kita jumpa orang yang tak sebut lagi apa kesilapan dia minta maaf awal dah. Sorry lah, saya salah, saya lah yang salah. Dia jadi semua benda dia minta maaf. Benda yang bukan salah dia pun dia akan minta maaf. Ni dia panggil self blame punya behaviour. Semua salahkan diri dia. Ni ada golongan-golongan yang macam ni. Dia tak nak engage dengan topik-topik apa-apa, dia tak nak orang dedahkan apa-apa, dia minta maaf je semua. Dengan anggapan bahawa bila dia minta maaf, orang tu tak sebut dah, dan orang tu pun anggap macam dia bagus ke tak? Move on je Okey, ada sedikit permasalahan dekat situ. Sebab kalau kita menjadi orang yang always apologetic sifat dia kan, selalu sangat nak minta maaf, selalu sangat rasa macam kita salah, kita jadi orang yang tidak betul-betul menganalisa, muhasabah kita ni salah kat mana. Sebab kita akan jadi orang yang mendidik diri kita self blame, semua salah. Sedangkan dalam agama kita kena clear salahnya dekat mana. Wahyi tadi dia tak salah dekat part lain pun, dia salah satu bab saja, dan Nabi pun tak boleh deal dengan bab tu sahaja. Tapi adakah Nabi kata Islam kau terbatal? Tak juga. Jadi kita kena jadi orang yang walaupun kita pernah buat salah, kita kena clear dulu salah kita tu dekat mana. So kita kena ada muhasabah. Fasa muhasabah kena ada dulu. Jangan selepas buat salah tu kita punya takut tu terus kita minta maaf, tapau lah semua. Kejap, fasa muhasabah kita kena ada dulu. Kita kena cari apa benda yang kita buat yang telah menyebabkan orang tu memang terkesan. Sebab ada part yang bukan salah kita pun. Ada part yang external factor, hal-hal yang kita tak dapat nak kawal. Contoh, dia dah jam, kita pun tadi hari ni mood, dia tadi jam, tiba-tiba dia marah, kita pun marah dia balik. Sebenarnya ada banyak benda-benda yang kita tak tahu orang tu macam mana dia punya keadaan, situasi-situasi yang menyebabkan dia meletup tu. Bukan kita saja. So kita kena bagi tahu kalau kita nak minta maaf, kena ada fasa muhasabah dulu. Muhasabah ni penting untuk kita ada clarity of reason. Kita kena ada kejelasan, okay, part ni aku salah. Sebab kalau kita bertindak macam tu dekat orang lain, kita mendidik diri kita untuk self blame dengan tapau semua benda. Termasuklah yang bukan salah kita. Yang itu bukan muhasabah. Yang itu hanya sekadar nak mengelak diri daripada orang kata apa, daripada dihukum, daripada diberi apa-apa bentuk. Dia tak suka confrontation juga sebenarnya. Dan itu nak elak daripada confront kan, bersemuka. So kita kena jelas. Faizal tadi aku ada buat salah tadi, aku tinggikan suara. Jelas kat situ. Saya ke? Betul. Itu contoh. Faizal lain lah. Kiranya kita kena own it. Ya, kita kena own and be clear about it. Yes, okay. Sebab kalau tidak, kerisauan saya adalah satu, dia akan mendidik diri kita, akan memberi satu mesej kepada diri kita bahawa you just say sorry, everything can be settled. Itu tak baik kepada diri kita, because kita akan jadi orang yang sangat self blame. Dia panggil victim mindset. Semua benda salah kita. So lama-lama semua benda salah kita. Orang lain punya salah pun salah kita juga kan. Maafkanlah aku juga kan. Yang kedua, kita tak boleh enable orang yang kita kena engage itu untuk selalu melihat kita je yang salah. Orang tu saya kata nah, Hamid minta maaf kan, dia semua salah kan. Dia tak tahu salah dia kat mana. So bila kita jelas ni part ni aku yang salah, part lain dia kena deal lah, supaya part lain, orang lain buat salah, kita tak kena. Kita janganlah jadi orang yang terkesan dan juga orang yang orang kata apa, jadi apa nama, kambing hitam pula. Orang lain punya salah tapi sebab dia ni suka minta maaf kat aku bantai dia. Jadi tak ada respect dekat situ. So kita kena ada clarity tu. Tapi kalau orang tu hidup lagi mungkinlah boleh. Tapi kalau dah tak ada dah ni, kita apa usaha yang boleh kita buat tu kan? Usaha yang paling kita boleh buat adalah kita bertaubat je lah. Kita bertaubat je. Dan kita mohon supaya Allah setidak-tidaknya ampunkan dosa kita yang tak sempat kita minta ampun dekat orang. Dan kita minta supaya dosa-dosa tu disembunyikan dan orang tu pun lupa dosa kita. Ada banyak kisah-kisah dekat kiamat nanti, kadang-kadang Allah panggil orang. Kita lah kan hamba dia. Dia panggil, tapi bukan depan orang. Dia panggil diam-diam. Dia panggil Faizal, masuk dalam bilik, tak ada orang. So dia sebut satu, ni dosa kau dah buat ni 1, 2, 3 dengan orang kan. Lepas daripada tu dalam hadis qudsi tu, hamba tu dia rasa macam habislah aku. Semua dosa ni, semua dosa. So Allah kata dalam hadis qudsi tu, kalau dekat dunia dulu aku sembunyikan semua dosa ni daripada pengetahuan orang. Sekarang aku buat benda yang sama dan aku ampunkan engkau. Itu boleh berlaku Itu boleh berlaku. Itu memang adalah hadis. Ada macam tu. Ada pula nanti kita cerita dekat talk set lain. Cantik.
Yang tu kita nak dengar tu. Nak tahu juga siapa yang lebih mulia. Siapa yang lebih mulia, memaafkan ataupun memberi maaf. Nampak? Mana nak tahu? Sama ada yang memberi maaf ataupun yang memohon maaf. Ya, betul. Itu siapa yang rasa, yalah, Tuan Hafizul rasa, pada pandangan saya lah, yang memaafkan. Yang memaafkan tu lebih baik. Kita mulia kerana kita mohon maaf. Tapi kita still ada kesilapan yang kita harus belajar daripadanya. Sebab kita boleh mohon maaf tu, tentulah kita buat salah kan. Tapi orang yang memaafkan adalah orang yang sangat mulia. Sebab dalam keadaan dia terkesan, dia yang kena, dia yang jadi, dia yang terkesan dan kena pada keadaan tu, jadi buah mangsa keadaan lah. Tapi dia still boleh cari cara untuk memaafkan. Kalau dia jenis macam yang tadi, orang tadi dia kata, okey, aku minta maaf untuk semua yang aku buat, tak boleh juga kan. Sebab dia pukul rata semua. Dia masuk dalam cara pukal lah. Dia kata aku minta maaf, tapi tak jelas. Tapi kalau orang yang memberi maaf, adakah dia kata tak apa yang korang buat apa semua aku maafkan? Ya, boleh itu cakap boleh. macam tu? Yang itu okey. Asalkan dia memang ikhlas lah. Dia memang tak simpan apa-apa lah. Dia bukan cakap semata-mata untuk mengelakkan perbincangan tu diteruskan, untuk mengelakkan bersemuka. Dia cakap apa saja yang kau buat, aku maafkan. Ni kita baca cerita Saidina Ali. Saidina Ali wafat dekat Iraq, dekat Kufah. Dia wafat pada tahun selepas beberapa tahun dia berperang dengan Aisyah. So Ali ni sahabat yang sering diuji dengan tempoh pemerintahan dan juga hidup selepas kewafatan Nabi yang sangat sukar untuk dia. Masa dia jadi khalifah tu pun paling sukar lah, sebab tak semua orang setuju, tak semua orang nak sokong dia kan. Sebab tu Ali kata, okeylah, aku berpindah daripada Madinah ke Kufah. Yang bunuh dia ni bukan orang kafir, bukan orang lain, orang Islam sendiri, iaitu dalam kelompok yang dikenal sebagai Khawarij. Sebab mereka ni percaya yang agama tu, hukum Allah tu mesti kena diangkat dengan cara lain. So dia syarat dia kata kita kena bunuh orang-orang yang tak buat hukum Allah, termasuk Ali. Ali ni menantu Nabi, sepupu Nabi lagi, sahabat yang dijanjikan syurga, sahabat yang Nabi sangat sayang dengan Ali ni kan. Nabi kahwinkan Fatimah dengan Ali, dan Ali dibunuh. Ali dah tahu dah dia akan dibunuh. Tapi Ali cakap kepada orang masa jenazah, dia kata jangan balas teruk-teruk orang yang bunuh dia. Cukup sekadar kisah sahaja. Tak payah dera, tak payah buat apa. Lepas tu bagi tahu dekat dia, aku maafkan semua kesilapan dia. Masa tengah nazak. Masya Allah. So macam tu sekali. Padahal dia ni khalifah, dan dia dibunuh dengan sangat kejam. Dia ada hak untuk cakap, kata dia ni kena bunuh balik. Tapi Ali kata kisah dilakukan, maksudnya hudud dilakukan kepada orang yang macam ni, hukum hudud. Tetapi dia sendiri dia maafkan secara peribadi. Sebab apa? Sebab dia takut orang tu nanti bertaubat. Sebab nanti bila orang hak bunuh dia bertaubat, hutang dia dengan tu banyaklah orang tu punya proses. Allah. Tu dalam keadaan nazak tu. Boleh fikir kan? Boleh fikir lah dalam keadaan nazak tu. Sebab kalau kita tak maafkan, contohlah, yelah, memang jelas dia salah terhadap kita dan sebagainya. Nanti di hari akhirat kita kena berhadapan dengan dia. Itu proses tu akan melambatkan sedikit lah perjalanan kita. Contohnya kalau Allah takdirkan masuk ke syurga lah. Jadi banyaklah perhitungan dia tu. Okey, mungkin ada yang sedang mendengar ni, dia tengah berbelah bagi, patut ke aku maafkan ataupun aku patut hukum sikit lagi lah, ataupun aku kena meletakkan syarat lah untuk memberi maaf ni kan. Dia kata bukan sekarang not yet. Tapi takut dia tahu pula dia hidup lama mana pula kan. Risau juga kita kan. Tapi mungkin ada nasihat untuk mereka yang mungkin keras hati, yang mungkin rasa macam apa yang dia buat kat aku ni memang tak boleh diterima. I will not ever forgive you. Macam mana nak lembutkan hati-hati mereka yang keras ni? Personal ni. Dia memang saya satu lagi konsep dendam ni kan. Saya nak cerita pasal dendam ni. Pertama, tidak ada manusia yang tidak berdendam. Dendam adalah apa yang memang akan ada dalam jiwa kita. Tak kepada orang lain, kepada beberapa orang yang dekat dengan kita, ataupun kepada beberapa orang yang kita sendiri sampai sekarang kita tak boleh nak hadap muka dia sangat. Kalau jumpa pun gitu-gitu je lah. So setiap orang ada dendam dia. Kita tak boleh nak hapuskan dendam ni. Kita cuma boleh menguruskan dendam ni. Saya selalu sebut benda ni supaya tidaklah orang rasa macam teruknya dia ni kerana dendam kat orang. Ada beberapa orang yang Nabi ni, kita tahu perangai Nabi ni, Nabi paling payah nak doakan keburukan orang. Jahat macam mana pun orang tu. Apa waktu paling yang Nabi teruk kena waktu Taif. Kan kena baling batu, semua dah tahu lah cerita tu kan, sampai berdarah apa semua. Tapi Nabi tetap
tak kata no. Kalau malaikat tu cakap je ya, aku akan hempapkan 2 gunung ni dan semua penduduk Taif ni akan habis. Nabi tetap kata tidak mengapa supaya anak cucu mereka pun masuk Islam. Tapi ada momen dalam hidup Nabi yang Nabi doakan keburukan untuk dibalas kepada orang tu. Nabi sangat sakit hati. Dan kebanyakannya momen-momen macam tu adalah momen-momen yang berkaitan dengan anak dia Fatimah lah, yang membesar banyak melihat Nabi. Salah satu momen tu kita pernah dengar cerita yang Puak Quraisy ni kata, dia kata siapa yang berani letakkan najis dekat Muhammad waktu dia sujud. Nabi ni dia solat dekat Kaabah, dia solat dekat perkarangan Kaabah tu sebab dia ada perlindungan, dia ada protection Abu Talib kan. So tak ada siapa lah berani kacau dia. So Quraisy ni pun pandai-pandai lah buat siapa yang berani. Ada seorang berani. 5 orang Quraisy ni ada seorang berani. Dia pergi ambil najis unta yang sangat banyak, termasuklah perut dan sebagainya yang sangat banyak tu. Dia letak dekat Muhammad, dekat Nabi waktu Nabi tengah sujud, dekat atas ni. So macam berat lah sampai Nabi tak boleh nak bangun. Dia unta dia bukan macam lembu, macam kambing kan, dia sikit kan, dia punya bahan-bahan dalaman tu. Unta lagi besar. So bayangkan dia ambil semua benda tu, dia letak atas kepala Nabi. Sampai kan waktu tu yang nampak waktu tu Abdul Rahman. Tapi dia tak boleh nak buat apa-apa. Kalau dia buat something, you kena pay lah the price kan. Dia janganlah ganggu. Waktu tu memang berkuasa lah pembesar Quraisy. So dia pergi lari dekat rumah Nabi. Dia ingat dia boleh panggil lah siapa-siapa daripada kalangan keluarga Nabi yang boleh tolong selamatkan Nabi. Rupanya tak ada siapa. Yang dia nampak hanyalah seorang budak kecil, Fatimah. Waktu tu umur 10 tahun. Budak anak perempuan kecil kan. Dia beritahu dekat Fatimah. Fatimah keluar rumah, Fatimah lari. Fatimah terus buang semua najis tu. Fatimah angkat. Fatimah nangis teresak-esak. Sampai Nabi kata, sabarlah Fatimah, Allah akan tolong ayahmu ini. Sampai Nabi cakap macam tu. Dia tak ada tengok Fatimah tu menangis dalam keadaan macam tu kan. Dan Nabi mendoakan keburukan 5 orang yang pakat untuk letakkan najis tu. Apa yang berlaku kepada 5 orang ni? Masa perang Badar, kelima-5 orang ni terbunuh. Dan bila mereka dibunuh kan, mereka diletakkan dekat satu tempat, satu lembah lah, mayat kan. Masa Nabi lalu tu, Umar ada. Masa Nabi lalu tu, Nabi kata, nah sekarang kau rasakan azab daripada Allah, balasan daripada Allah. Lepas tu Umar kata, ya Rasulullah, bukankah orang yang mati tak akan mendengar orang yang hidup? Nabi kata, yang ni diorang boleh dengar. Wow. Nabi nak yang ni diorang boleh dengar. Maksudnya Nabi nak beritahu, kata aku nak cakap dan diorang korang kena dengar yang aku punya doa. Inilah sebabnya. Ada seorang lagi sahabat, bukan sahabat, pembesar Quraisy yang sangat, bukan pembesar lah, orang influential. Dia menceraikan Ummu Kalsum, anak Nabi. Waktu tu menceraikan orang perempuan adalah satu bentuk mempertunjulkan keaiban. Tambah-tambah public divorce. Dia beritahu, aku ceraikan kau, semua orang tahu aib pada perempuan tu. Dimalukanlah perempuan tu. Ummu Kalsum sebelum dia kahwin dengan Uthman, dia kahwin dengan anak Abu Jahal. So Utaibah. So bila dia kahwin, Abu Jahal kata, kalau engkau betul-betul sokong ayah, kau pergi ceraikan anak Muhammad tu. Dia pergi ceraikan secara public. Malu Ummu Kalsum. Orang ramai gelak. Nabi doakan. Nabi doa supaya Utaibah ni diberi balasan. Waktu proses nak jawab doa tu lama. Satu ketika Utaibah dia pergi trading dekat Syam. Dia popo kemah, pasal kemah nak berehat kan. Ada satu singa. Singa yang sangat besar, yang hanya target dia saja. Dan singa tu datang dekat dia, cabut kepala dia. Allahu Akbar. Lepas tu singa tu pergi. Lepas tu dia pun kata, ini kan doa Nabi. Doa yang mana? Nabi pernah doa, ya Allah, kunut nazilah, kalban min kilabik, ya Allah, tolonglah hantarkan salah satu daripada haiwan-haiwan liarmu untuk bagi balasan kat dia. Wow. Tu Nabi jarang sangat tahu doa-doa keburukan dekat orang, tapi jangan sentuh anak perempuan dia. Dia jangan buat benda-benda yang dia sendiri tak sabar. Saya nak cakapnya, dendam tu ada. Cuma cara kita mengurus. Selepas Nabi baca doa tu, orang dengar doa tu. Sebab tu semua orang yang ikut Taibah time tu kata, ini doa Nabi. Semua orang takut sebab Muhammad bukan orang yang akan mendoakan keburukan orang kan. Tiba-tiba Muhammad doakan keburukan. Kena. Itu nak ceritanya betapa dendam itu pun Nabi simpan, Nabi urus panjang prosesnya. Dia bukanlah dendam yang boleh sirna sekelip mata. Betul. Dia adalah dendam akhirnya diuruskan satu persatu. Tapi sakit tak? Sakit lah. Kita tengok depan mata kita terkesan, tapi lepas berdoa selesai, kita serah pada Allah dan Allah jawab doa tu. Masya-Allah.
Banyak kalau kita nak cerita ni kan. Sebenarnya memang seronok kalau dengar Hafizul Faiz bercerita. Kita mungkin ada sesi lain di hari raya yang lain. Kalau ada ketupat sedap juga di sambil ni kan. Ada dah siap dah kat luar. Ada kita sediakan. Nanti kita boleh. Cuba tadilah saya dah cakap dah sebab kita buat kemaafan dengan dendam tu kan. Memang kemaafan tu dendam yang terindah. Itu kalau ikutkan lagu Aisyah lah. Tapi kalau ikutkan satu lagi lagu, bukalah hatimu agar bisa ku menatapi rahsia kalimahmu. Saya tak ingat lirik lah pula. Dia kalau nyanyi ingat, kalau bercakap extra ingat lah. Aku nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada Hafizul Faiz kerana sudi datang hari raya dengan Zayan hari ni. InsyaAllah hari raya nak pergi berjalan ke mana-mana nanti lebih meriah lah. Nak pergi raya rumah ni Tunjang ni. Nak pergi? Okey, boleh. Ada lah kelupak palas tu. InsyaAllah. Saya tahun ni tak buat sangat ketupat balas. Saya buat rumah tertutup. Kat mana raya mana? Seremban je. Dekat. Dekat sangat. Ini kita kena pergi makan dia punya ayam itik salai. Cantik. Makan dengan lemak. Kita pergi rumah Nana je lah tahun ni, rumah Nana. Boleh. Ada kan masak lemak kan? Masak lemak. Tapi kita bukan orang Seremban, kita orang Johor. Kita makan ketupat. Ketupat kandang. Ketupat kandang. Macam nak mengelak ya. Tak ada. Kalau masak lemak boleh kita masak lain lah. Hari raya yang ke-18 mungkin. Masak lemak. Tu 18 Memang betul nampak ikhlas dia tu. Terima kasih sekali lagi diucapkan selamat hari raya. Apa salah silap saya dimaafkan ya. Saya ni, juga. Saya harap saya lupakan. Kalau tidak saya bagi kari kepala ikan. Terima kasih. Kita akan kembali selepas ini dengan seorang lagi jemputan. Kawan kita yang akan datang beraya-raya dengan kita. Dia kena mengena dengan ni. Salam kasih masa silam. Saya dah ingat dah. Okay. First dia tu macam mana? Salam kasih masa silam bukan hanya sementara. Zarul Umbrella kembali selepas ini. FNM Pagi Zayan.